Tunjuk sikit Myvi selalu bermasalah benda ni lah. Myvi Proton pula. Myvi lah, Myvi Pro 2. Dia leaking masalah sini. Dekat oil filter dia ada leaking lah. Betul lah cover gasket. Boleh tengok siapa yang pengguna Myvi tu boleh check kereta masing-masing. Kalau ada macam ni, dia akan ada masalah. Owner bagi tahu kereta dia ni kurang power. Kita check. Okey, boleh tengok dalam ni. Nampak? Pelak dah habis masuk minyak. Kalau dah bermasuk minyak macam ni, memang mana nak datang powernya. Pelak dah tenggelam. Dah tenggelam dengan apa, minyak dah. Dia sepatutnya kering dalam ni. Jadi kereta dia akan kurang lah power. Benda ni nak selesaikan masalah senang je. Tukar cover gasket. Kita tukar bahagian-bahagian part leaking ni. Lepas tu kita tukar pelak baru lah. Pelak ni kemungkinan bila dah ada bermasuk minyak macam ni, mungkin dia side effect dia lah. Power dia akan kurang. Jadi suggestion kita akan tukar lah. Jadi mana-mana pengguna Myvi boleh check. Tengok macam ni je basic. Kalau ada leaking macam ni, eloknya pergi jumpa yang pakar lah. Pergi selesaikan masalah cover gasket. Okey, dapat tu.